Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Azwaliza binti Razali, nombor matrik C22A0438. Hari ini saya akan membentangkan tajuk pembentangan individu subjek sastra Islam SCH 2092 yang bertajuk Analisis Ideologi Penulis dalam Puisi Beratib karya Aziz Rahman menerusi teori takbudiah yang dilopor oleh Manasikana. Aspek yang pertama dalam pembentangan saya ialah latar belakang. Yang pertama ialah latar belakang penulis puisi. Aziz Rahman merupakan seorang penggiat sastra yang berasal dari Kelantan. Beliau merupakan bekas ketua pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka yang ke-7 dan dilantik dari tahun 1994 hingga 2004. Antara kejayaan Aziz Rahman ialah beliau berjaya mewujudkan beasiswa khas DBP kepada pelajar ijazah pertama. Beliau juga mendapatkan kelulusan UPU, EPU, JPM dan Kementerian Kewangan untuk mendirikan sebuah lagi bangunan DBP yang baharu. Seterusnya ialah latar belakang puisi. Puisi Beratib merupakan sebuah puisi yang terdapat dalam antologi Puisi Cakrawala yang ditulis oleh Aziz Rahman. Puisi ini telah ditulis dan diterbitkan pada 13 Ogos 2020 di DBPWT Kota Baru, Kelantan. Puisi ini menceritakan tentang kepentingan umat Islam berzikir mengingati Allah. Aziz menekankan tiada nikmat yang lebih besar berbanding menghargai kurniaan Allah dengan mengingati Allah. Bagi menganalisis puisi ini, saya telah menggunakan teori takbudiah yang dilopor oleh Abdul Rahman Napiah atau lebih dikenali sebagai Manasikana. Teori takbudiah sastra ini membawa maksud pengabdian diri hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manasikana mengasas teori ini kerana beliau mendapati tidak banyak teori yang membahaskan soal Islamiah dalam karya tempatan. Contohnya, teori Barat yang tidak menekankan aspek rohani Islam dalam karya mereka. Oleh itu, teori ini juga menyatakan bahawa sastra adalah satu bentuk ibadah dengan tujuan untuk mendapatkan keredaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terdapat 4 prinsip yang saya gunakan untuk menganalisis, iaitu prinsip yang terdapat dalam teori ini sendiri, iaitu yang pertama ialah latar penulis, yang kedua ialah aspek pengisian karya, yang ketiga ialah teknik penulisan karya dan yang keempat ialah fungsi karya. Prinsip yang pertama ialah latar penulis. Dalam analisis kajian ini, latar penulis dalam teori takbudiah menekankan bahawa penulis karya haruslah beragama Islam. Sekalipun yang ditulis seseorang itu tentang Islam adalah betul, namun sekiranya beliau bukan beragama Islam, maka karya itu bukanlah sastra Islam. Hal ini kerana orang Islam adalah lebih memahami falsafah Islam yang cuba disampaikan dalam karya mereka. Menurut Ahmad Nabil Amir 2019, fungsi sastra Islam adalah mendorong ke arah yang lebih sempurna dan mulia atau disebut sebagai Al-Adab Al-Muwajjih. Dalam petikan, ingatlah firman, Aku Tuhanmu, engkau manusia hambaku. Puisi petikan ini menunjukkan bahawa latar penulis iaitu Aziz Rahman itu sendiri adalah seorang yang beragama Islam kerana beliau menggunakan perkataan firman yang lazimnya merujuk kepada firman Allah, iaitu bermaksud wahyu atau kalam Allah dalam Al-Quran. Baris Aku Tuhanmu, engkau manusia juga menunjukkan hubungan antara pencipta dan makhluk dalam konteks tauhid Islam, iaitu manusia adalah hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk analisis yang kedua, iaitu prinsip yang kedua ialah pengisian karya. Dalam teori takbudiah, pengisian karya ini adalah merangkumi persoalan utama, tema, pemikiran ideologi dan falsafah sesebuah karya. Menurut Shannon Ahmad 1981, sastra Islam ialah sastra kerana Allah berhikmat untuk manusia dan beliau juga mengatakan bahawa sesebuah karya itu haruslah mempunyai matlamat yang betul.
Contohnya seperti perkara wajib diamalkan, yang haram ditinggalkan, yang sunat diamalkan dan makruh elok ditinggalkan. Proses kreatif dalam berkarya bukan hanya menyampaikan apa yang terbuku dalam sesebuah teks tersebut, malah ia juga mendorong pembaca untuk memahami mesej yang baik sekaligus mengingati pencipta, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Petikan berbunyi di balai mulia ini beratib zikiri ilahi. Dan petikan yang kedua ialah kerja berzikir jadikan budaya. Okey, untuk kedua-dua petikan ini sebenarnya menunjukkan bahawa Aziz Rahman ni dia menyeru supaya pembaca puisi ni berzikir untuk mengingati Allah. Jadi sesuai dengan pengisian karya, tema yang cuba disampaikan dalam puisi beratib ini adalah keindahan berzikir. Keindahan berzikir sebagai amalan manusia. Hal ini kerana pengkarya iaitu Aziz Rahman menekankan perkataan zikir ini sebanyak 2 kali dalam puisi beratib. Pemikiran ideologi yang cuba disampaikan ialah pemikiran tauhid yang merujuk kepada keesaan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sebaik-baik pencipta. Falsafah yang cuba disampaikan dalam puisi ini ialah falsafah kehambaan yang merujuk kepada manusia yang harus bersyukur dan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sebaik-baik pencipta. Hal ini kerana segala yang dimiliki oleh manusia kini adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Analisis yang ketiga ialah teknik penulisan karya. Dalam konteks teori ini, iaitu teori takbudiah, teknik penulisan yang dibolehkan adalah penulisan yang tidak bertentangan dengan agama Islam. Dalam teori ini, pengkarya haruslah memikirkan cara untuk seseorang pembaca yang membaca teks atau puisi karya beliau meyakini pengajaran dan nilai-nilai Islam yang cuba disampaikan dalam karya tersebut. Mesej yang baik cuba diterjemahkan dalam karya bagi membolehkan pembaca mengambil pengajaran dan mesej-mesej yang tersirat yang terdapat dalam teks atau karya. Menurut Rahman Syari, sastra Islam ialah sastra yang mengambil atau memilih Islam sebagai jalan penyelesaian segala persoalan hidup. Oleh itu, mesej yang cuba disampaikan haruslah positif dan tidak mempengaruhi si pembaca untuk berfikiran negatif dan melakukan perkara-perkara yang tidak elok. Contoh petikan, tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali beribadat padaku saja. Aku menyuruh, engkau disuruh. Aku sebut, engkau menyebut. Dari petikan ini, kita tahu bahawa teknik penulisan yang digunakan oleh Aziz Rahman adalah tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Hal ini kerana beliau melontarkan fakta iaitu Allah Subhanahu Wa Taala adalah pencipta kepada manusia dan jin. Beliau juga menekankan bahawa kita sebagai umat manusia wajib akur dan akan perintah Allah. Jadi haruslah kita berzikir menyebut nama Allah dalam kehidupan seharian agar kita sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Analisis yang terakhir iaitu fungsi karya. Dalam Islam, konteks karya sastra bukan sahaja untuk kesenian atau kehiburan semata-mata, namun dia juga mencerminkan beberapa fungsi lain yang memberi manfaat kepada pembaca, masyarakat dan juga penulisnya itu sendiri. Menurut S. Othman Kelantan 1987 mendefinisikan karya sastra adalah satu bentuk kesusastraan dalam media massa, khususnya yang bertulis, yang menggambarkan cita-cita keislaman sebagai visi menerapkan pengajaran Al-Quran, Al-Hadis dan Sunnah Rasulullah SAW. Contoh petikan, tiada nikmat lebih besar tiba dari penjuru benar, bukan dari juring balasan. Tiada batas utama pujian pada azali abadi kurniaan. Okey, dalam petikan ini, fungsi sebenar karya puisi ini adalah untuk menerapkan soal pendidikan, iaitu memberi kesedaran tentang kepentingan berzikir.
Seterusnya, fungsi yang kedua adalah untuk menyedarkan pembaca tentang tiada nikmat yang lebih besar berbanding nikmat yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Puisi ini juga berperanan sebagai peringatan kepada umat manusia yang lalai akan perintah Allah dan mengajak hamba-Nya untuk bertaubat kembali ke jalan Allah. Keseluruhannya, puisi ini iaitu puisi beratib sebenarnya menekankan kepentingan zikir sebagai amalan utama dalam kehidupan manusia. Puisi ini mengajak pembaca untuk sama-sama mengingati Allah, bersyukur atas nikmat yang diberikan dan menjadikan zikir sebagai budaya hidup yang membina hubungan rohani dan juga Tuhan. Sekian, terima kasih.